Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ayuni binti Hamdan. Dan saya, Adibah binti Irman, akan membentangkan tentang apresiasi karya cetakan kami dalam kursus PSBK 1152. Tema yang kami dapat ialah warisan lestari masyarakat madani. Tema ini merujuk kepada usaha memelihara dan mengekalkan warisan budaya agar terus relevan dalam kehidupan masyarakat moden. Warisan lestari membawa maksud warisan yang dipelihara secara berterusan supaya tidak pupus ditelan zaman. Ia merangkumi aspek seperti seni tradisional, adat resam, bahasa dan nilai budaya. Manakala masyarakat madani pula merujuk kepada masyarakat yang beradab, berilmu, bertanggungjawab serta menghargai nilai budaya dan warisan. Oleh itu, tema ini menekankan kepentingan generasi masa kini dalam memelihara warisan tradisional seperti asas pembentukan masyarakat yang seimbang dan beridentiti. Seterusnya adalah pengenalan apresiasi. Menurut Nur Effendi, setiap karya mempunyai maksud tersendiri yang ingin disampaikan oleh pengkarya kepada para audiens. Setiap karya seni mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri dan ianya penting untuk melaksanakan proses pengamatan sesebuah karya bagi memahami penyampaian karya tersebut. Proses ini dipanggil apresiasi seni dan ia merangkumi definisi istilah, gaya, idea dan konteks bagi mendapatkan sebuah apresiasi yang lengkap dan berkesan. Terdapat satu teori yang diperkenalkan oleh Edmund Burke-Feldman untuk mentafsir maksud dan konteks yang ingin disampaikan oleh pengkarya dalam hasil karya seni mereka dengan mudah dan berkesan. Siapa itu Edmund Burke-Feldman? Baiklah, menurut Ensiklopedia Britannica, Edmund Burke-Feldman merupakan seorang ahli parlimen dan ahli falsafah yang dilahirkan pada 12 Januari tahun 1729 di Dublin, Ireland dan meninggal pada 9 Julai tahun 1797 di England. Beliau terkenal kerana memperkenalkan satu teori yang dipanggil teori Edmund Burke-Feldman untuk mentafsir maksud dan konteks yang ingin disampaikan oleh pengkarya dalam hasil karya seni mereka. Terdapat 4 langkah yang diperkenalkan oleh beliau mengikut turutan iaitu yang pertama, deskripsi. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, interpretasi dan yang keempat adalah penilaian atau pertimbangan. Kami memilih teori Edmund Burke-Feldman kerana pendekatannya yang jelas dan tersusun dalam membantu proses apresiasi seni. Setiap peringkat dalam kaedah ini membolehkan sesuatu karya dianalisis secara terperinci dari segi bentuk, makna dan nilai. Dengan menggunakan kaedah ini, proses memahami karya seni menjadi lebih sistematik dan mudah difahami. Seterusnya, ini merupakan maklumat karya Adibah binti Irman yang akan saya membuat apresiasi. Gambar di atas menunjukkan hasil karya Adibah binti Irman pada tahun 2026 yang bertajuk Tradisi Perkahwinan dengan saiz sebesar 30 cm kali 30 cm. Karya ini merupakan hasil yang ke-9 daripada 9 percubaan yang dibuat dan ia menggunakan media cetakan lino atas kertas majung. Karya ini memaparkan beberapa objek yang melambangkan adat perkahwinan masyarakat Melayu.
antaranya 2 buah kompang, tepak sirih dan kai songket ikatan bunga tanjung. Kesemua objek ini disusun dalam satu komposisi yang padat dan memenuhi ruang dengan latar belakang dihiasi corak motif tradisional. Karya ini menggunakan warna hitam dan putih sahaja yang merupakan ciri utama dalam teknik cetakan lino. Garisan yang dihasilkan kelihatan jelas, tegas dan terperinci, menunjukkan kemahiran pengkarya dalam proses mengukir permukaan lino sebelum dicetak. Dari segi unsur seni, karya ini menonjolkan penggunaan garisan yang pelbagai bagi menghasilkan rupa dan jalinan. Rupa objek seperti kompang, tepak sirih dan kai songket dapat dikenali dengan jelas, manakala jalinan dapat dilihat melalui teknik ukiran yang memberi kesan jalinan pada permukaan objek. Dari aspek prinsip rekaan pula, karya ini menunjukkan imbangan yang baik melalui susunan objek yang seimbang walaupun padat. Penegasan dapat dilihat melalui kedudukan kompang yang berada di bahagian hadapan serta perincian garisan yang jelas, sekaligus menjadikan sebagai fokus utama dalam karya. Selain itu, harmoni dapat diwujudkan melalui keseragaman gaya ukiran dan penggunaan warna hitam dan putih yang konsisten sekaligus menghasilkan kontras yang kuat dan menarik perhatian. Pada pendapat saya, karya ini membawa maksud tentang kepentingan memelihara tradisi perkahwinan Melayu sebagai warisan budaya yang lestari dalam membentuk masyarakat madani. Setiap objek yang dipaparkan mempunyai simbolik tersendiri, di mana kompang melambangkan kemeriahan dan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Tepak sirih melambangkan adat, kesopanan serta nilai budi bahasa. Manakala kain songket pula melambangkan keindahan dan ketinggian warisan budaya Melayu. Melalui gabungan unsur seni dan prinsip rekaan ini, pengkarya ingin menyampaikan mesej bahawa tradisi ini bukan sahaja perlu dikekalkan, malah berperanan penting dalam membentuk masyarakat yang beradab, beridentiti dan menghargai warisan nenek moyang. Oleh itu, warisan ini perlu dipelihara secara berterusan agar kekal relevan dalam kehidupan generasi masa kini. Secara keseluruhannya, karya ini berjaya menyampaikan tema warisan lestari masyarakat madani dengan baik serta memberi impak visual yang kuat. Kekuatan utama karya ini terletak pada teknik ukiran yang kemas, penggunaan garisan yang terperinci dan pelbagai serta komposisi yang seimbang. Pemilihan subjek seperti unsur tradisi perkahwinan Melayu juga sangat bertepatan kerana ia mencerminkan usaha mengekalkan warisan budaya dalam kehidupan masyarakat moden. Selain itu, karya ini turut berjaya mengetengahkan nilai-nilai murni seperti kesopanan, kebersamaan dan perhargaan terhadap budaya yang merupakan asas kepada pembentukan masyarakat madani. Namun begitu, karya ini mungkin boleh ditambah baik dengan mengurangkan sedikit kepadatan susunan objek agar ruang lebih jelas dan tidak terlalu padat. Walaupun begitu, karya ini tetap menarik, bermakna dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Baiklah, ini adalah maklumat karya yang telah dihasilkan oleh Nurul Ayuni binti Hamdan pada tahun 2026 dan akan diapresiasikan oleh saya. Baiklah, mari kita teruskan dengan apresiasi karya kita. Yang pertama adalah deskripsi. Gambar menunjukkan sebuah karya cetakan yang bertajuk Legenda di Balik Bayang yang telah dihasilkan oleh Nurul Ayuni binti Hamdan pada tahun 2026. Ia merupakan sebuah karya yang menggunakan cetakan lino atas kertas beras yang berukuran 30 cm darab 30 cm dengan artis proof yang ke-6 daripada 7. Karya ini dihasilkan berdasarkan tema yang telah ditetapkan dalam soalan pentaksiran berterusan, iaitu
warisan lestari masyarakat madani dengan big idea, warisan bangsa pemakin negara madani. Oleh itu, 3 sumber ilham yang jelas terpapar dalam karya dipilih bagi memenuhi kehendak soalan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sumber ilham yang dipilih merangkumi sebuah figura watak wayang kulit iaitu Seri Rama yang dihiasi dengan motif flora kain batik di bahagian bawah karya. Terdapat juga sebilah keris pada bahagian kiri dan keris di dalam sarung pada bahagian kanan figura yang disusun secara sedikit condong ke arah figura dalam keadaan hujung tuntung di bahagian atas dan ganja keris di bahagian bawah. Selain itu, latar belakang karya dihiasi dan dipenuhi dengan garisan beralun yang padat bagi memberi kesan visual yang dinamik dan menarik. Baiklah, yang kedua adalah analisis. Terdapat beberapa bahasa seni visual yang dapat didemui dalam karya yang dihasilkan ini. Elemen yang paling ketara adalah unsur garisan yang pelbagai, iaitu nipis, silang pangkah dan bintik-bintik yang terdapat pada subjek utama, Seri Rama, pada corak kain batik di bahagian bawah dan juga 2 bilah keris, sehingga latar belakang yang menggunakan garisan tebal dan beralun. Elemen ini sekaligus menghasilkan jalinan tampak yang menarik dan lebih menonjol dengan penggunaan 2 warna natural, iaitu hitam dan juga putih, bagi mencipta ruang positif dan negatif yang ketara. Selain itu, karya ini mempunyai rupa yang organik dengan campuran elemen geometri disebabkan oleh struktur dan bentuk siluet yang kelihatan keras dan kaku. Walaupun begitu, karya ini mempunyai nilai kesatuan yang menarik terhadap gabungan elemen-elemen seni yang lain. Garisan beralun latar belakang menaikkan lagi subjek utama dan kedua bilah keris yang disusun secara menegak, berbanding dengan latar belakang yang disusun secara mendatar. Oleh itu, ia menjadikan Seri Rama sebagai fokus dalam prinsip penegasan dan kebetulan juga ia diletakkan di bahagian tengah karya sebagai tumpuan utama. Subjek ini juga mempunyai elemen kontra kerana tidak mempunyai pasangan seperti keris yang berada di kiri dan kanan dan juga corak kain batik yang ada di kiri dan kanan karya. Disebabkan itu, susunan corak batik dan keris itu menghasilkan elemen keseimbangan walaupun keseluruhan karya adalah tidak seimbang. Latar belakang pula menghasilkan prinsip pergerakan disebabkan penggunaan garisan yang beralun. Yang ketiga adalah interpretasi. Karya yang bertajuk Legenda di balik bayang ini mengangkat tema warisan tradisional di Malaysia. Setiap satu subjek mempunyai makna dan simbol yang berkaitan dengan tema. Figura Seri Rama daripada wayang kulit yang berasal daripada Kelantan ini melambangkan watak utama dalam kedua-dua karya, iaitu karya cetakan ini dan juga karya wayang kulit itu sendiri. Dan ia menunjukkan kehalusan serta keunikan seni tradisi. Keris pula melambangkan kedaulatan dan juga identiti kaum Melayu sekaligus menjadi simbol keberanian dan kekuasaan Seri Rama sebagai seorang raja dalam melawan Maharaja Rawana yang telah menculik isterinya Siti Dewi. Corak batik di bahagian bawah melambangkan estetika seni kraf tempatan yang dapat digabungkan dengan baik dengan watak utama karya ini. Warna hitam atau ruang positif ketiga-tiga subjek ini dapat disimbolkan sebagai bayang ketika wayang kulit Kelantan ini dimainkan kerana wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang menggerakkan patung kulit di belakang layar putih dengan bantuan cahaya lampu di bahagian dalang tersebut bagi menghasilkan bayang daripada patung kulit di depan layar putih tersebut. Selain itu, corak beralun di latar belakang dapat ditafsirkan sebagai elemen alam atau tenaga yang mengelilingi warisan budaya kita dalam menunjukkan bahawa tradisi ini kekal relevan dalam merentasi setiap zaman.
Aura klasik yang terhasil daripada teknik cetakan ini membangkitkan rasa bangga terhadap identiti nasional negara. Baiklah, yang keempat atau yang terakhir adalah penilaian. Secara keseluruhannya, pengkarya berjaya menghasilkan sebuah karya cetakan yang berkualiti tinggi dari sudut estetika dan juga teknikal. Karya ini telah mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam perkaryaannya walau hanya menggunakan teknik cetakan lino. Legenda di balik bayang telah dipersembahkan dengan baik kerana telah menepati kriteria-kriteria soalan dan juga menunjukkan kematangan pengkarya sepanjang proses dalam mengolah subjek dan mengendalikan penggunaan teknik bagi menghasilkan karya yang ikonik ini. Pemilihan sumber ilham dan warna juga adalah sangat sesuai dengan tajuk dan tema yang mengetengahkan sebuah tradisi di Malaysia. Kesimpulannya, apresiasi merupakan satu proses yang penting dalam menghayati dan menilai sesebuah karya bagi memahami maksud, nilai estetika dan juga falsafah yang ingin disampaikan oleh pengkarya. Ia juga penting bagi memahami sistem bahasa seni visual yang memerlukan penghayatan visual secara tepat. Selain itu, apresiasi dapat meningkatkan kepekaan, kreativiti serta kemampuan seseorang dalam menilai dan menghayati karya seni dengan lebih mendalam. Oleh itu, proses apresiasi harus dipupuk agar masyarakat lebih peka terhadap keindahan dan makna yang tersirat dalam setiap karya seni, sekaligus menyumbang kepada perkembangan budaya dan juga pemikiran yang lebih kreatif dan kritis. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.